Selamat pagi dan selamat datang ke Stadium Sultan Mizan Zainal Abidin untuk kita menyaksikan hari perlawanan yang ke-9 dalam saingan Liga Super Malaysia 2025-2026. Pertemuan di antara Terengganu menentang Johor Darul Takzim. Awal semula masa yang pertama, tidak offside, kedudukan Arif Aiman teragak-agak. Said Nasrul Haq, masih lagi Arif. Pintu gol yang agak terbuka, Arif sedikit lewat. Agak marah Safwan Mazlan. Tetapi Arif Aiman terlepas peluang awal untuk meletakkan JDT di depan. Ya, kawasan tengah membuat antaran kepada Arif Aiman dapat mendapatkan bola. Ada sentuhan. Said dan Syarullah hilang komunikasi. Dan berterusan kali ini dari Baksan. Oh, dia sememangnya sukar untuk dihalang. Jaringan demi jaringan yang terus diledakkan oleh Baksan. Penjaring terbanyak sepanjang zaman Liga Super meledak lagi. tidak boleh dinafikan jika Bersa terima bola di kawasan tengah area scoring. Dia akan bergerak. Dia akan mencari ruang untuk melakukan rebatan. Kita lihat step over berlaku untuk kaki kiri. Tetapi teknik daripada sepakan kaki kanan agak sedikit keluar pada mulanya. 13 gol, 10 kaki kanan, 1 kiri, 2 tandukan untuk musim ini. Kali ini Romain Morales pula dengan mencuba untuk gol yang kedua. Masuk pada ketika memperkatakan tentang ketajaman yang ada pada Baksan. Romain Morales turut membuktikan kemampuannya selaku peledak dan juga pemusnah dalam kawasan penalti. Cukup jelas, cukup mudah, simple passing, simple pergerakan yang tidak melibatkan pergerakan yang banyak, sentuhan yang banyak. Ketika antara bola tersebut berlaku di belakang pemain pertahanan, kedudukan landas yang jauh dengan Romain Morales. Hanya sedikit placing di sebelah kanan Said. Sen untuk Kareka. Akia. Dari Akia Rashid. Cuba mendapatkan satu lencongan. Tetapi percubaan itu agak tinggi. Namun ideanya menarik. Ya, dia juga tidak menyangkakan rembatannya naik melambung tinggi kerana teknik daripada Akia. Attack di sebelah kiri tapi masuk sebelah dalam tengah. Mereka bangun semula untuk mendapatkan bola. Dia mencuba dari jarak jauh. Tiada salahnya untuk Kareka mencuba nasib. Setelah melihat kedudukan Shihan Azmi. Ya, dia lebih banyak membuat antaran-antaran. Kali ini dia yang meneruskan pergerakan ini dan mencari ruang untuk melakukan rembatan. Mungkin sedikit jarak yang jauh tetapi teknik sedikit placing di sebelah kiri Syihan. Tuna geladang Jairo. Inilah kelebihan yang ada pada Johor Darul Takzim. Dengan satu lagi penyudah yang sempurna. Dan itu datang menerusi Jairo untuk gol yang ke-8-nya di Liga Super. Dia tidak perlu untuk menunggu lama. Sebaik saja dibawa masuk. Ya, gandingan Aribas berada naik ke atas untuk membuat cutback antaran di kawasan tengah. Arif Aiman sentiasa ada dan juga terlibat dalam setiap jaringan JDT di 5 perlawanan yang terakhir. Nantikan sekali lagi kepada Arif Aiman yang membantu dalam menghasilkan jaringan untuk JDT dalam 5 perlawanan terakhir Liga Super, sama ada sebagai penjaring ataupun sebagai pemberi bantuan gol.
Apakah mungkin kita akan melihat Bergson akan mencapai angka 200 gol bersama dengan JDT? Tidak mustahil, Izwan. Kalau ini adalah tadukan dari Jairo. Nampak terlalu mudah untuk Jairo sekali lagi merobek pintu gol Terengganu. Kelonggaran yang jelas di bahagian pertahanan Terengganu untuk pintu gol mereka bolos buat kali yang keempat. Berti Nurilo, tolakannya agak perlahan dari Nurilo. Kali ini peluang untuk hat-trick yang dilengkapkan oleh Jairo. Pemain yang masuk di babak yang kedua mendapat hat-trick yang pertamanya bersama dengan Johor Darul Takzim. Ya, ketika Nurilo hilang bola daripada antaran ke belakang dan pergerakan Jairo terima bola dan mudah untuk dia melakukan tapping scoring kerana kedudukan bola tersebut betul-betul berada situasi 1 lawan 1. Dia membuat pressing di sebelah kiri side dan hat-trick untuk Jairo. Pasukan ini bermain dengan corak yang cukup positif. Kita terhibur daripada segi kedudukan terlebih dahulu. Tampanan ataupun tarikan yang dilakukan oleh Syed Nasrul Haq kepada Jairo akan membuka ruang untuk satu lagi jaringan buat JDT. Apakah arah tuju yang akan diletakkan? Apakah mampu untuk Nasrul Haq menafikannya? Tak berjaya disempurnakan oleh Bergson. Yang gol. Yap. Dan menghantar bola itu di sebelah kanan penjaga gol. Di sudut kegemarannya, tetapi dia gagal untuk menambah jaringan buat dirinya dan juga Johor Darul Takzim. Apapun 3 mata untuk JDT, 9 kemenangan dari 9 perlawanan. Tetapi ini rimbatannya kali ini yang gol menyelamatkan kedudukan Nasrul Haq ya dah turun ataupun menyelamatkan di sebelah kanan. Namun ianya tidak menghalang JDT dari meraih 3 mata. Keputusan penuh, Terengganu 0, Johor Darul Takzim 5.